puasa. Ada sembahyang tarawih dan ada makan. Makanan banyak pula tu. Berjenis-jenis. Betul-betul kita dapat 2 benda. Apa dia? Dapat pahala dan kenyang perut. Mana ni? Terima kasih. Agak 1. Okey. Saya buka ni nasi abang. 2. Sekejap. Ya. Okey. Tak sangka abang ni seorang Tafiz dan jadi imam surau kita. Mak tak pernah. Kalau jeroboh ni berterusan, udara makin teruk. Mesti sekolah cuti. Cuti? Yay! Dengarnya. Yay! Tarik nafas. Abang. Kita jemput Cikgu Tiger ke kanasan. Betul. Tambah 1 markah untuk Meme. Bagus. Baca je kat sini. Percuma. Berbalut plastik pula. Tak apa. Shh. Jangan langsung. Gua abang mana ni? Kenapa kak? Bagi maklumat, bukan kena tangkap. Tadi kau bagi maklumat apa? Maklumat pasal wait. Bateri habis. Nanti Wak kasih ganti bateri. Besok lu datang ambil ya. Mari. Tambah sedih-sedih. Angkat belanja ais mending. Esa. Robotnya lucu banget. Kau kan? Jom kita ke tempat pameran kereta. Ada kereta istimewa yang Esa nak tunjuk. Cepat. Matahari. Hai. Semua selamat. Ini mana ini? Apa benda ni? Mari tolong akak. Kita jual semua ni. Untunglah bang. Banyak komisionnya. Kau dah kenapa? Tadi aku pemberi maklumat. Bukan kena tangkap. Tadi kau beri maklumat apa? Maklumat pasal
Tada! Arnab dan kucing yang comel untuk Mimi yang comel. Saya. Wah, saya suka. Upin dan Ipin sangat pandai. Asyik. Tak apa. Esok pergi hantar lagi buah-buahan pada Datuk, ya? Baik, Pak. Seronoknya musim buah. Macam-macam buah boleh makan. Kalau nak makan buah, tak payah tunggu musim. Bila-bila masa pun boleh. Zul, rumpun datang. Tak takut ke dengan badut? Tak. Nenek aku kata, itu cerita je. Bukan betul-betul.